Alamak, kenapa ni? Inilah akibat bila korang tak jaga kebersihan. That's why pakai braces ni, kebersihan tu kena lagi tip-top. Kena lagi 100%. Sebab apa? Bila ada bracket-bracket, ada wire dekat dalam mulut kita ni, memang doktor faham susah nak jaga kebersihan. Sebab tu, kena juga berus gigi. Pastikan 2 kali sehari. Guna berus gigi yang khas untuk braces supaya boleh efficiently bersihkan all the makanan-makanan, sisa makanan yang melekat dekat celah-celah bracket tu. Selain tu, perlu juga guna floss and guna mouthwash. Kalau siapa-siapa yang boleh dapatkan water flossing, lagi bagus. Tapi tak nak biarkan sampai plug-plug gigi penuh macam dalam gambar ni. Kalau tengok, gusi pun dah start membengkak. Ini yang boleh menyebabkan gusi tu senang berdarah. And ada juga masalah mulut berbau. Tak nak macam ni, okay? Ingat pesan doktor, jangan biarkan mulut bermasalah macam ni. Jangan biarkan gigi tu kuning sebab pakai braces. Padahal boleh je jaga kebersihan masa pakai braces ni.